Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan resepi tradisional yang sedap iaitu pulut pagi Kelantan yang disajikan dengan kelapa parut. Okey, untuk buat pulut pagi ni, kita akan rendam dulu lebih kurang 2 cawan beras pulut. Okey, kalau nak sedap boleh pakai beras pulut susu. Kemudian kita rendam dulu beras pulut ni lebih kurang 15 minit ataupun sehingga setengah jam bagi dia sedikit kembang. Okey, bila dah kembang macam ni, toskan air tadi dan basuh bersih-bersih. Okey, pulut ni kita akan kukus lebih kurang 15 minit. Okey, masukkan sedikit air lah supaya beras pulut ni dia akan jadi cepat empuk. Okey, untuk kukus ni kita pakai api yang besar. Okey, kukus selama 15 minit ataupun sehingga pulut tadi tu dia jadi separuh masak. Okey, ni dia pulut tadi dah pun separuh masak. Kemudian kita gembur-gemburkan. Pulut ni kita akan gaulkan dengan air gula melaka. Untuk buat air gula melakanya, sediakan lebih kurang 2 keping gula melaka. Okey, boleh juga masukkan sedikit gula merah, setengah cawan gula pasir, 1 cawan air dan juga sehelai daun pandan. Masak air gula melaka ni sehingga gula tadi tu betul-betul larut dan mendidih macam ni. Okey, bolehlah tapiskan ke dalam pulut nanti. Okey, gaul semua bahan ni sehingga air gula melaka tadi tu diserap dengan pulut. Okey, belum habis lagi dia punya stepnya. Kemudian kita akan kukus lagi untuk kali kedua, lebih kurang 10 minit macam tu. Okey, isikan semula ke dalam loyang dan kukus dengan api yang sederhana kecil. Okey, dah siap pun pulutnya. Kemudian kita akan teruskan dengan penyediaan kelapa parut. Okey, kelapa parut ni kita gunakan yang agak muda. Okey, ambil lebih kurang 1 biji ataupun setengah biji kelapa. Campurkan dengan sedikit garam dan kaul rata. Okey, nak bagi kelapa parut ni tahan lama, boleh jadi kukus lebih kurang 5 minit. Okey, dah siap pun kita punya pulut pagi. Okey, bolehlah disajikan dengan kelapa parut tadi. Pulut pagi ni boleh dijadikan sebagai sarapan pagi, minum petang ataupun untuk sebarang majlis. Okey, dia punya rasa dia tu memang sedap. Gabungan di antara pulut, gula melaka dan juga kelapa ni memang sedap. Rasa dia lemak-lemak manis macam tu. Bolehlah cuba buat nanti. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe.